Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Hari ni kita berada pada 10 Zulhijjah. Saya baru lepas solat sunat hari raya Aidiladha pada tahun ini. Alhamdulillah, macam biasa selalunya saya akan berkongsi refleksi daripada khutbah tadi, yang mana kita tahu setiap kali khutbah akan diingatkan kepada kita tentang pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Ayat-ayat Quran tentang kurban dan tentang ketakwaan yang merupakan kayu ukur utama sebuah amalan kurban itu diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Sepanjang khutbah tadi ada satu ayat yang mengetuk pintu hati saya, iaitu surah At-Taubah ayat 111, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli daripada orang-orang beriman itu diri mereka dan harta-harta mereka dengan bagi mereka itu syurga. Jadi ayat itu bila saya dengar dan dikaitkan dengan pengorbanan, mengingatkan saya tentang satu soalan yang saya terima waktu forum di Karnival Korban baru-baru ni. Moderator tanya saya, apa yang ustazah pernah kurban dalam hidup dan apa yang dikaitkan dengan ibadah kurban Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Saya agak terkesima dengan soalan tu sebab siapalah saya untuk mengaitkan kurban saya dengan kurban Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Bila saya renung-renung ingat soalan tu, apa yang saya kurban, saya kira-kira balik apa sangat yang pernah saya korbankan dalam hidup ni. Ternyata bila fikir balik, hidup senang, mak ayah ada, dan segala kelengkapan kehidupan seakan-akan mudah berbanding dengan saudara-saudara kita di Palestin, yang mana korban mereka itu lebih tinggi dan dalam keadaan yang mencengkam dan susah tu selalunya manusia lebih banyak berkorban. Jadi soalan tu saya jawab dengan melihat ayat-ayat Quran bahawa pengorbanan yang paling-paling punlah seorang Ruqayyah pernah lalui adalah korban perasaan lah kot. Dan kalau kita tengok korban Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap anaknya itu pun adalah selalu kalau kita tengok tafsir ataupun kita tengok kupasan tentang pengorbanan Nabi Ibrahim adalah tentang kecintaannya terhadap anaknya ataupun hendak menguji kecintaannya kepada Rabbnya, berbanding kecintaan kepada anaknya yang memang dah lama dia tunggu dan dia minta. Itu sedikit daripada bahagian korban perasaan, yang mana korban Nabi Ibrahim pastilah jauh lebih besar daripada itu. Jadi bila ayat ini dibacakan dalam khutbah tadi, Bismillah, Innallaha ashtara minal mu'minin, sesungguhnya Allah telah membeli daripada orang-orang beriman. Saya terdiam sekejap. Saya mengingat, adakah selama ni benda-benda yang saya lakukan kononnya untuk Allah Subhanahu Wa Taala, adakah betul-betul sudah saya fikirkan sebagai sebuah jual beli dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya teringat tafsir Maudhu'i Said Nursi yang berbicara tentang ayat ini. Beliau menggambarkan jual beli seorang hamba itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala ibarat seorang hamba itu menjualkan barang-barang miliknya pada saat yang sangat genting, yang sangat mencabar, kepada seorang raja yang sangat penyayang dan sangat pemurah, yang menjamin bahawa jual beli ini 100% akan untung. Jadi bayangkan kita dalam keadaan perang, dalam keadaan kita tak mampu pun nak menjaga harta benda kita sendiri. Seorang raja yang penyayang telah mengisytiharkan, siapa yang berjual beli dengan aku pada waktu ini, aku akan jaga harta dia dan aku akan pulangkan balik berlipat kali ganda daripada apa yang dia jualkan. Berbanding dengan kita
menyimpan harta tu untuk diri kita sendiri, dan akhirnya kita tak mampu pun menghadapi cabaran-cabaran dunia, dan akhirnya kita termasuk orang yang rugi. Jadi itu gambaran Syed Nursi, orang yang sombong je yang tak nak berjual beli dengan Tuhan dia. Jadi orang yang berjual beli dengan Tuhannya bukan sahaja selamat, tapi akan mendapat pulangan yang besar. Membaca ayat itu tadi ataupun mendengar ayat itu daripada khatib, saya terima kasihlah kat khatib tu, mengingatkan saya bahawa semangat yang perlu kita adakan dalam perjuangan kita untuk Allah Subhanahu Wa Taala, semangat yang perlu kita bawakan dalam apa yang kita rasa selama ni, apa yang kita sebutlah, macam kita buat baik kepada orang, ataupun kita berjuang, ataupun kita berkorban tenaga, masa, bangun pagi awal, membalas keburukan dengan kebaikan, bersabar ketika marah, memaafkan ketika terluka. Sekecil-kecil benda sehingga sebesar-besar benda yang kita buat kerana itu yang Allah nak dan itu yang Allah suruh, sebenarnya adalah satu bentuk jual beli kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ganjaran berlipat kali ganda kepada kita. Bi anna lahumul jannah, dalam ayat 111 surah At-Taubah, dengan ganjaran bagi mereka itu syurga, kan? Syurga yang mana adalah benda terakhir yang kita harapkan. Apabila kita sampai di alam sana, kita selamat, kita termasuk orang-orang yang diampunkan dan diterima. Bukankah ke hulu ke hilir kita atas muka bumi ini sebenarnya akhirnya nak mencari benda tu, kan? Jadi pengorbanan kita sebenarnya adalah untuk mencari keselamatan dan penerimaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap kita. Itulah pengorbanan yang kita belajar daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, daripada Nabi Ismail alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan kita pengorbanan yang besar dalam menyempurnakan tugas menyampaikan agama ni. Dan kita juga selepas ini boleh memotivasikan diri kita untuk berbuat baik apa saja, untuk berbuat pengorbanan apa saja, untuk mendahulukan kebaikan apa saja, kerana kita mahu berjual beli dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kerana kita mahu termasuk orang-orang yang beruntung, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat berkorban, saling mendoakan, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita hamba yang diampunkan, diterima dan dibimbing untuk menjadi yang terbaik sehingga nafas terakhir kita. Sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.